Kalau kita menang game semalam, confirm dia nak kat aku. Kalau game semalam menang, mungkin tak nak kat kau. Mungkin dia nak kat aku. Weh. Wal. Tak. Gua. Sakitnya hati aku. Dia sanggup tolak motor jalan sama-sama. Weh. Tolong buat perangai macam orang. Jangan buat perangai macam lutung boleh tak? Budak-budak kelas malam. Kenapa? Kau nak repeat lagi ke? Ke kau nak aku jadi coach korang? Kau dah buat 2 kesalahan. Apa dia? Kesalahan pertama. Apa pasal kau masuk kampung ni? Suka hati akulah. Dekat kampung ni ada tulis larangan masuk kampung. Ni, ada? Kampung kau ada. Orang kampung kau ah. Mamat ni apa benda lah. Kampung kau dengan kampung aku lain negara ke? Nak kena cop pasport ke? Kesalahan kedua. Kau kacau bakal isteri aku. Bakal isteri kau? Siapa? Su tu. Anak tok kutu kampung ni. Ha? Sabar. Aku rakam kan. Kan aku viral kat Facebook, aku report polis. Ni, bukti korang pukul aku. Nak? Simpan. Ni aku nak pakai. Engkau orang ni, kan? Kalau nak berlatih sampai terror main takut. Ya. Tapi itu mustahil. Macam ni si Su tu nak. Suara macam itik. Macam ni. Itulah aku cakap. Kau tak rasa tercabar ke dengan dia? Aku tercabar. Aku nak pukul. Nanti viral. Tak boleh. Biar viral. Inilah masanya kita nak famous. Ni kita melintang tengah jalan ni apa? Nanti aku report ke polis. Nek. Jom temalan training, Nek. Engkau dah gila ke, Lan? Ada ke engkau ajak nenek training? Sekarang sekali nenek libas dengan kain-kain nenek terbang sekali. Hai, ada-ada je kau ni. Buatlah kerja yang berfaedah, Lan. Nek, Lan main takraw lah, Nek. Berfaedah lah ni. Bukanlah isap dadah ke kacau nak dagu orang. Lan bersukan. Bersukan tu memanglah bagus, Lan. Maksud nenek yang tak berfaedah tu kau. Tiba-tiba berlawan dengan orang kampung sebelah. Lepas tu kalah pula tu. Nek, tak apa. Yang penting Lan berani. Lan bertarung juga. Bertarung juga, Lan. Tapi kalau dah kalah sampai memalukan tu, tak ada maruah lah namanya. Lain kali nak buat apa-apa benda, nak berlawan dengan sesiapa pun, kenalah fikir panjang-panjang. Fikir dengan siapa kita nak berlawan. Berlatih cukup-cukup, bersedia. Nak berlawan dengan sesiapa. Ini tidak, main buu aja. Teringat nenek. Arwah ayah engkau dengan mak engkau dulu berpesan dengan nenek sebelum dia meninggal. Jagalah ni elok-elok. Sampai dia besar. Biar dia jadi orang yang berguna. Alan, nenek masuk dulu. Alah, payah dikopok. Buah punya budak. Kau kan nak sepak kau gigi kau. Tunggu.